Lain aktiviti perniagaan, isu penempatan pekerja warga asing di taman perumahan sekitar Senai juga semakin tidak terkawal. Seperti di Taman Saitek Senai, terdapat seramai 1,300 orang pekerja asing telah tinggal di sana, membangkitkan 80 unit rumah. Soalan tambahan Senai, adakah kerajaan akan mempertimbangkan cadangan Senai untuk menumpukan satu task force yang merangkumi PBT, Immigration, PDRN dan DOS untuk menangani dua isu tersebut berkaitan dengan warga asing di Senai? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Adun Senai. Jawab soalan Adun Senai dah semestinya lah di peringkat bukan setakat Adun yang mengadu. Kalau ada pemilik atau orang ramai mengadu ada aktiviti atau kacau ganggu di peringkat kawasan penduduk setempat, mereka boleh buat aduan bukan setakat kepada PBT tapi juga kepada pihak polis. Dan tentulah bila ada setiap aduan ini, dan tentulah tindakan boleh diambil.